Abang tak balik kampung. Asyik rumah abang, asyik rumah orang lah pula. Alah, tak habis-habis rumah sana. Lepas tu rumah kita orang tak balik-balik. Dia cakap sikit. Tak nak. Saya nak balik rumah saya juga. Kenapa? Kena ikut saya. Tak nak. Tak boleh. Dah lah jauh. Lepas tu nanti kena tunggu kereta pergi sana semua. Bagilah orang punya turn pula. Mana boleh. Awak syurga kan dekat tapak kaki saya. Awak kena ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang korang gaduh-gaduh ni? Tak adalah. Asyik rumah dia je saya balik kampung. Yang mana rumah saya tak balik-balik. Kesian mak saya kat rumah. Lepas tu korang gaduh ni ada penyelesaian tak? Masing-masing tak nak kawan ikut masing-masing? Dah, dulu pergi mandi dengan Mas Suri ni. Dah. Untuk apa Nanti dia balik balik dengan Kak. Untuk apa ni kak? Ni untuk kau mandi dua-dua, mandi bunga. Bagi kita lembut hati. Bagi kita rasa tenang daripada bergaduh ni. Lepas tu kawan ikut sekali. Untuk. Dah, pergi mandi. Mandi sama-sama. Ya. Terima kasih.